lihat kepada skrin kita, okey, tajuk kita pada hari ini memang agak menarik sebenarnya. Tajuk yang diberi pada saya pun agak menarik dan agak mencabar. Mencabar bukan mencabar apa, sebab mencabar diri saya sendiri. Sebab kadang-kadang bila kita pun tak kenal pasti juga apa isu kita bila kita menggunakan media sosial ni. So bila tak langsung, bila ada tajuk macam ni, dibawa bukan setakat kesedaran kepada orang lain bila saya buat perkongsian ni, kesedaran kepada saya sendirilah. Okey, sebagai pengguna media sosial. Jadi yang ini yang kita nak tengok hari inilah, tajuk ni agak berat sebenarnya. Okey, itu berkenaan dengan privacy data. Okey, privacy data, data anda, nyawa anda. Sebab bila kita dengar tu nyawa, dia melibatkan nyawa, boleh mati ke kalau kita tak jaga data ni? So kenapa sebenarnya kita sebut sebagai nyawa ni? Okey, dan kita kena jangan biar data kita ni dicuri. Okey, kalau kita rujuk kepada ni, kita lihat kenapa kita kata dia sebagai satu nyawa kepada kita, data ni. Bukan ke data ni sebenarnya dia cuma kadang-kadang kalau kita dengar data, kita bayangkan dia macam nombor, huruf, okey. Mungkin dalam kita punya profile, dalam media sosial yang kita letak, okey, maklumat-maklumat, yang tu yang kita nampak. Okey, tapi realitinya sebenarnya hari ini, realiti hari inilah, sebab kita tahu sekarang ni kita ada berbagai teknologi canggih, kita dah ada AI, macam-macam lagi. So realiti kita hari ini, okey, kalau nak dibandingkan zaman dululah, kalau senang saya bagi satu simulasi, okey, lebih mudahlah kita boleh bayangkan. Kalau pada zaman dulu, dompet kita ni tercicir, kita mungkin cuma akan hilang wang tunai, dan dalam dompet tu mungkin ada kad pengenalan kita. So dengan mudahnya kita boleh pergi buat report polis, dan mungkin kita buat kad pengenalan baru je untuk dapatkan kita punya data balik lah, maksudnya mendapatkan kita punya identiti balik. Okey, then selesailah kita punya isu. Tetapi kalau dalam hari ni, dengan dunia serba canggih, dengan moden, dengan teknologi yang ada sekarang ni, jika data kita dicuri, kalau kad pengenalan tu adalah satu data lah tu, ada nombor kad pengenalan, ada banyak maklumat kita kat situ, alamat semua kan. Tapi sekarang ni kalau data kita dicuri, penjenayah yang mencuri data kita ni, yang kita kata sebagai hackers ataupun penggodam, bukan setakat dia akan ambil wang kita, dia boleh ambil wang kita kat dalam akaun kita, malah dia boleh curi identiti kita, dia boleh ambil wajah kita, dia boleh ambil suara kita, dan mungkin reputasi yang kita dah bina pun dia boleh ambil. Dan mereka boleh menjadi diri kita, menyamar menjadi diri kita. Mereka boleh pinjam alung, okay, tahu kan alung kan? Ejen pinjaman yang tak profile tu. Okay, so dia boleh pinjam alung atas nama kita. Dia boleh fitnah majikan kita. Okay, boleh juga menggunakan profile kita untuk memfitnah orang lain dan menipu ibu bapa kita yang mungkin mereka sangka anak mereka yang sedang dalam kecemasan. Biasa itu isu yang selalu berlaku sebenarnya. Satu, kita kata antara yang terkini lah, selalu pernah berlaku, mana ibu bapa dapat panggilan daripada anak kata kecemasan, perlukan duit. Tapi suara tu macam anak dia, dan dia tertipu. So kalau kita tengoklah di bawah bahagian slide ni, memuatkan protokol keselamatan 100% ni. Jadi sebenarnya sesi kita hari ini kita bukan sesi yang biasa. Kita nak pastikan sebelum kita keluar daripada webinar ni, pada Google Meet ni, minda kita ni dah dilengkapi dengan 100% pertahanan cyber lah, yang hebat. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat kepada slide yang kedua. Saya letakkan dekat situ, dia macam simulasi, sebab saya tahu ramai kat sini anak-anak kita, remaja, okey, ada juga yang peringkat kanak-kanak, okey. Jadi dekat sini kita ibaratkanlah kita ni adalah berada di dalam satu rekrut baharu yang ada misi yang nak diselesaikan. Okay, kerana sebaik saja kita dah ada akaun TikTok, akaun Instagram atau WhatsApp semua, sebaik saja kita daftar je nombor telefon kita, kita buka je akaun TikTok, Instagram atau WhatsApp ni, kita sebenarnya dah pun melangkah masuk ke medan perang, ibarat medan perang lah, medan perang cyber tanpa kita sedar. Okay, kenapa macam tu?
Okay, sebenarnya ruang perang kita hari ni yang kita mungkin kat sini saya letak nama Cyberraya sebab saya teringat saya pun peminat Ejen Ali juga. Okay, so misi kita hari ni sebenarnya sangat berat sebab kita nak pertahankan aset kita yang paling berharga, yang mana aset tu adalah diri kita sendiri. Kita boleh lihat kepada status objektif utama pada slide tu. Objektif utama kita hari ni adalah ancaman cyber kini berada di tahap yang sangat kritikal. Yang itu yang kita kena ingat, fakta yang kita kena ingat. Ancaman cyber sekarang ni berada dah tahap kritikal dah. Yang mana penjenayah cyber kini menggunakan kecerdasan buatan iaitu AI yang mereka tak pernah lagi penat, mereka tak tidur, mereka akan serang selagi ada peluang untuk serang. So tugas kita hari ni kita mestilah tahu bagaimana cara untuk melindungi identiti kita ni. Sebab ramai mungkin adalah antara kita ni dia rasa macam alah saya ni orang biasa je, orang kampung je. Bukannya orang kaya pun, bukannya menteri pun kan. So buat apalah hacker-hacker ni nak cari saya, buat apalah hacker-hacker ni nak hack saya kan. Kalau ada pemikiran yang macam ni, dia adalah satu kesilapan besar sebenarnya. Okay, sebab apa? Sebab penggodam ni dia tak cari orang kaya sebenarnya. Hacker ni dia tak cari orang kaya je. Dia akan cari sasaran yang lemah. Yang mana akaun kita walaupun kita rasa macam biasa-biasa yang tak berapa nak ada sangat tu pun boleh dijadikan akaun keldai. Pernah dengar tak? Mule account ataupun akaun keldai. Okay, akaun keldai ni mana akaun ni dia ambil akaun yang kosong, akaun kita ni dia ambil, dia jadikan akaun tu digunakan untuk pengubahan wang haram ataupun sindiket antarabangsa ataupun untuk nak menipu orang lain supaya masukkan dalam akaun tu. Okay, dia gunakan akaun kita nanti bila tertangkap, so yang tangkap tu adalah kita. So ketika ini kita boleh tengoklah bagaimana kita masih terdedah dan macam mana kita nak bergerak ke seterusnya untuk kita nak aktifkanlah perisai-perisai kita atau perlindungan kita daripada jenayah cyber yang melibatkan data ni. Okey, seterusnya. Jadi dekat sini kita tengok kena pasti aset iaitu apakah data peribadi. Yang itu kita nak kena tahu dulu. Apa yang disebut sebagai data peribadi yang kita nak kena lindung. Yang pertama, nama penuh dan juga umur kita. Walaupun umur sekalipun, siapa tahu umur cikgu berapa? Tak tahu kan? Nasib baik tak tahu. Okey, sebab maksudnya cikgu tak pernah bagi tahulah umur cikgu. Okey, nama penuh mungkin tahu. Okey, yang ini biasalah kalau dah ni dipanggil untuk jemputan seminar tak bagi tahu nama kan. So ini adalah satu pintu masuk utama sebenarnya. Dengan mengetahui nama penuh kita je, musuh kita ni iaitu hacker, scammer semua ni dapat mencari rekod sama ada rekod kalau bagi anak-anak kita, rekod persekolahan. Kalau bagi kita ni yang dah dewasa ni, rekod kat mana kita bekerja, apa pekerjaan kita. Malah sebenarnya rekod saman trafik kita tu pun di pangkalan data pun mungkin boleh bocor juga walaupun dia adalah saman trafik yang melibatkan polis lah. Okey, yang kedua adalah maklumat keluarga dan juga ibu bapa. Yang mana kenapa mereka nak tahu nama ibu bapa kita? Itu kita kena fikir juga, kenapa nak tahu nama ibu bapa? Okey, kerana soalan keselamatan ataupun security question, bank sering bertanya lah, apakah nama ibu anda? Pernah tak kita bila kita daftar akaun bank, kita akan ada security question kat situ. Apa nama ibu anda? So kita kena masukkan sebab dia adalah satu soalan yang mungkin bila ada masalah untuk kita masuk ke akaun kita, dia akan menggunakan soalan tu lah. So selain tu penjenayah juga akan guna nama ahli keluarga untuk menelefon kita. Okey, dan dia akan berkata apa? Ayah awak, contoh dia telefon kita macam saya cakap tadi, ayah awak Encik Ahmad kan? Contoh, ayah awak ni Encik Ahmad kan? Kemalangan, cepat-cepat transfer duit hospital. Dia minta macam tu. Tiba-tiba dia minta transfer duit hospital. Ayah awak tengah kemalangan ni. Saya perlukan ni untuk nak hantar ayah awak ke hospital. So kita yang dalam keadaan yang kecemasan ni, yang tergamam ini, dengar berita tu, kita akan terus transfer duit. So banyaklah sebenarnya maklumat keluarga ni pun kita kena lindungi juga. Okey, selain daripada tu dari segi lokasi dan juga alamat kita. Okey, kita ini boleh terus mengancam nyawa fizikal kita. Okey, kita rasa selamat di rumah tetapi sebenarnya
musuh tu dia tahu dah koordinat rumah kita, dia dah tahu dah lokasi rumah kita, kat mana rumah kita. Sebab biasanya kalau kita pergi ke shopping mall, saya ada dekat shopping mall ni, kita akan update kat mana kita berada. Okey, tu adalah penting lah, kita kena lindungi lokasi dan juga alamat kita berada tu. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, yang keempat adalah gambar dan juga video peribadi. Yang ini sering kita kongsi sebab kita ada TikTok, kita ada media sosial, even cikgu pun banyak kongsi gambar-gambar cikgu, video peribadi cikgu, even gambar family pun ada. So kita kena berhati-hati dengan apa yang kita kongsikan, walaupun gambar ataupun wajah kita ni kita dia senyum biasa je. Sindiket, kita sebut sebagai sindiket deep fake. Pernah dengar tak deep fake? Deepfake ni boleh mengambil gambar kita tu, dia tampalkan ke badan orang lain dalam video yang boleh menggunakan tambah sekarang ada AI, dia guna je muka kita ni, dia minta tukarkan, okey, jadikan video, okey, dan dia akan nampak realistik macam muka kita, macam kita yang buat yang berada di dalam video tu. Dia mungkin akan menjatuhkan maruah kita. Okey, dan cap jari dari segi pengencaman wajah lah. Okey, ini adalah yang paling bahaya sebenarnya. Yang mana kalau kata laluan Facebook kita ni digodam, okey, kena hack, kita boleh tukar kata laluan baru. Tapi kalaulah cap jari ataupun imbasan wajah kita ni dicuri, biasanya kalau kita pakai phone, kita pakai imbasan wajah. Ada juga kalau phone cikgu pakai muka cikgu kan. So kalaulah cap jari ataupun imbasan wajah kita ni dicuri daripada pangkalan data ni, dia dikira sebagai tidak selamat. Jadi of course lah, kita tak boleh nak potong jari kita ataupun tukar muka kita. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati, kena lindungi setiap aset iaitu data peribadi kita ni lah. Itu yang disebut sebagai kod nyawa kita tu. Semua aset-aset ini. Okey, seterusnya slide yang keempat lah. Okey, jadi kita masuk kepada satu fasa yang kita nama sebagai ancaman lah. Yang ini cikgu letak sebagai ancaman tahap merah. Kenapa tahap merah? Yang mana kat sini kita akan merungkai lah kenapa musuh mahukan data kita. Kenapa hackers ni, kenapa penggodam ni dia nak sangat data kita. So di skrin ni ada graf dekat situ yang menunjukkan peningkatan jenayah cyber pada tahun 2026. Ni baru je 2026 ni. Dah meningkat, dah mencanak naik. Okey. Jadi musuh kita hari ni sebenarnya memburu kita atas tiga matlamat utama mereka. Yang pertama dari segi clone identity. Yang mana musuh ni dia menyamar menjadi kita untuk menipu rakan dan juga keluarga kita sendiri. Okey. Bayangkanlah satu senario lah, cikgu bagi satu senario untuk mudah kita faham lagi. Okey. Yang mana contoh rakan sekelas kita terima mesej WhatsApp daripada nombor rakan kita ni. Lengkaplah dengan gambar profil dia, lengkap, betul-betul kita rasa itu WhatsApp dia tu. Okey, mesej tu berbunyi babe, biasa kan kita selalu pakai apa yang kalau budak-budak ni ataupun weh, tolonglah aku tersadai kat tepi jalan ni, motor rosak. Pinjam jap RM100, esok aku ganti balik. Bunyi tu dah macam kawan kita tu. Dia dah tahu sebab dia mungkin dah ambil data kawan kita tu, dia dah tahu dah macam mana trik kawan kita, dia bercakap macam mana dengan kita. So kawan kita yang terima WhatsApp ni dia dah risau. Dia risau kawan dia tu minta pinjam RM100, dia dah dalam keadaan kecemasan, so dia terus memindahkan wang tu pada kawan dia. So keesokan harinya kawan yang sebenarnya data dia dah dicuri tu, dia akan dituduhlah berhutang sedangkan dia pun tak tahu apa-apa. Tiba-tiba dia pula dikatakan dia yang meminjam wang sedangkan itu adalah hackers yang menggunakan data dia. So reputasi dia pun boleh hancur, boleh rosak disebabkan oleh perkara inilah. Okey, yang kedua, pernah tak dengar ransomware iaitu peras ugut? Kita sebut sebagai peras ugut. Yang mana ransomware ni, okey, musuh kita akan menceroboh peranti kita. Peranti tu adalah phone kita lah,
handphone, ataupun peranti-peranti yang lain, laptop kita, dan dia akan mengunci segala file-file yang berharga dalam tu seperti gambar kita, gambar memori zaman-zaman sekolah kita yang dulu-dulu, ataupun dokumen-dokumen penting yang kita ada dalam phone kita ataupun dalam laptop kita ni, dia akan meminta wang tebusan berdasarkan kepada data-data itu. So bayangkanlah skrin komputer kita ni tiba-tiba je dia bertukar hitam dengan amaran yang mungkin menakutkan, yang maksa kita membayar sejumlah wang jika mahu fail itu semula. Ini mungkin berlakulah yang disebut sebagai ransomware, iaitu peras ugut, yang mana cikgu pun belum ada pengalamannya ini. Of course cikgu harap tak adalah akan jadi pada cikgu pengalaman peras ugut ni. Ada tak siapa-siapa kat sini yang pernah kena ransomware? Tiba-tiba kena hack dia punya laptop dia, keluar benda lain yang mengugut dia untuk memindahkan wang. Tu yang menari tu pernah ke Khairi? Oh Khairi. Tiba-tiba terkejut je nama Khairi disebut. Nampak tu tengah menari. Okey, yang ketiga, scam kewangan. Okey, kita teruskan yang ketiga, scam kewangan, yang mana inilah ancaman yang paling kejam sekali lah. Yang ini yang selalu kena. Okey, yang musuh dia sasarkan untuk mencuri wang secara terus dari akaun bank. Contohnya akaun bank ibu bapa kita ni. Sebab kadang-kadang tu ibu bapa kita ni lah yang dia macam kalau tahulah, kalau biasalah parents kita yang mungkin dah berumur, yang senior-senior, dia kalau dapat je message WhatsApp ni, dia nampak macam akan membantu orang lain, dia akan share pada orang lain, dia share, ataupun bila ada je link kat situ dia terus klik. Itulah kena phishing scam, yang mana mereka memancing menggunakan satu pautan palsu, iaitu seperti selalu yang kita terima bantuan tunai, bantuan tunai RM800, bantuan madani lah apalah kan. Padahal sebenarnya tak ada pun. Sila klik link di bawah untuk mendapatkan bantuan ataupun sumbangan. So kita ni pun dapat duit, teruslah klik, dan dalam secara tak langsung kena phishing scam. Anak murid cikgu baru je kena hilang 400 dalam akaun. Elok dia klik sahaja, sebab masa tu dia cuma nak transfer duit pada kawan dia. Dia pakai QR code, tapi dia pelik, tak masuk duit dia tu. Dikatakan error macam tu lah. Maksudnya mungkin phone dia dia kena hack dah kat situ. So bila kali ketiga dia cuba transfer duit, tiba-tiba dia dapat message kata dia salah transfer duit pada akaun orang lain. Dia tak tahu message tu datang daripada siapa. Dia kata duit tu dah salah masuk dalam akaun akaun orang tu. So kalau nak bagi balik, dia kata dia boleh bagi balik, tapi kena klik link ni, link sekian ni untuk dia nak dapat balik duit tu. So dia pun, sebab cikgu pendidikan khas, anak murid cikgu pun murid berkeperluan pendidikan khas, so dia tanpa dia sedar, dia pun klik sahaja dan duit dia 400 lah hilang dalam akaun dia. Okay. Alright. Ada soalan ke? Tak ada kan? Okay, seterusnya kita pergi kepada slide yang kelima. Okey, kita akan masuk kepada taktik musuh kita ni. Kita kena tahu jugalah taktik dia macam kita masuk berperang kan. Bila kita perang ni kita kena tahulah taktik musuh kita macam mana supaya kita dapat bersedia. So bagaimana sebenarnya musuh kita ni, iaitu hacker, scammer, semua yang nak dapatkan data kita ni, mereka boleh mendapatkan maklumat kita. Kita kena tahu bagaimana caranya. Okey, so taktik pertama dia adalah sangat mudah. Okey, mudah je taktik dia. Yang pertama, cikgu letakkan sebagai jejak bayang, taktik musuh pertama ni, jejak bayang. Ingat sebab nanti ada soalan ni. Okey, musuh kita ni dia tak akan duduk senyap lah dalam rumah dia ke, dalam bilik dia ke. Okey, dia bukannya jenis yang musuh kita ni, scammer ni bukannya relax-relax minum kopi, lepas tu dia scroll social media macam kita ni kan, scroll social media, okey, tengok TikTok. Bukan, dia tak duduk macam tu. Okay, dia tak ada relax-relax. So kita pun tak boleh relax sebenarnya. So mari kita tengok, kita siasat dulu. Okay, contohnya dari segi mana tadi Okay, kalau tengok pada gambar rajah dekat dalam slide kita ni, Cadet Cyber 99. Okay, nampak tu Cadet Cyber 99 profile dia. Okay, ini adalah akaun seorang pelajar.
seorang murid. Okey. Dia sangat teruja. Lalu dia buatlah satu hantaran. Dia kata seronoknya cuti di Langkawi seminggu. Dia rasa tak ada apa-apa, hantaran biasa je kan, letak gambar family dia. Okey. So di mata kawan-kawan ni kita nampak satu perkongsian yang seronok lah, happy. Okey, enjoy kan. Okey, tapi di mata musuh kita ni, scammer-scammer ni, mereka akan lihat kat mana? Mereka akan lihat lokasi rumah dia. Rumah bukan rumah kat Langkawi tu. Dia akan tengok rumah dia sebab dah satu family kan, tak ada kan. Mestilah rumah dia kosong sekarang. So bila dia tahu alamat rumah dia, dengan secara rasmi, dia seakan-akan secara rasmi lah dia dah menjemput perompak untuk ke rumah dia. Okey, sebab dia dah kongsikan yang dia sebenarnya tak ada dekat rumah, dia pergi Langkawi. Satu family tak ada. Itu antara dia lah yang mungkin boleh menjadi punca. Okey, scammers ni dia dapat masuk, mungkin mencuri pula dekat rumah. Okey. Okey, kemudian pada hari yang lain pula, dia muat naik lagi satu lagi gambar dengan caption, siap sedia untuk semester baru. Nampak? Siap sedia untuk semester baru. Okey, kalau tengok kat sini, apa yang masalah sebenarnya? Siapa tahu? Apa masalah kat sini? Dia ada dah kat sini. Lokasi sekolah dikenal pasti. Gambar ada logo sekolah. Okay, so lokasi sekolah pun dah dikenal pasti dekat situ. Musuh dia dah tahu dah rutin harian dia, pukul berapa dia pergi sekolah, pukul berapa dia pulang sekolah. So musuh yang mungkin bukan setakat scammer, okay, siapa-siapa lah yang berniat jahat, mereka boleh tunggu dia dekat luar pintu pagar sekolah. Okay, buat apa? Mungkinlah mencolek ke, dia macam-macam lah sekarang ni kan. Okay, jadi kita tengok mesej kat bawah ni, musuh tidak perlu menggodam jika anda sendiri yang menyerahkan jejak secara percuma. Jadi setiap kali kita nak check in mana-mana hotel ke, restoran ke, kadang-kadang tu pun, yalah yang ni pun kadang-kadang cikgu pernah ni juga, pernah buat juga. Nak pergi melancong, naik kapal terbang kan, so tayanglah boarding pass kita tu. Tapi kena hati-hati, kat situ ada maklumat, ada juga QR code kat situ, barcode. Okay, jadi jangan tayang. Satu lagi, jangan tayang nombor plate kereta. Kadang-kadang ayah kita baru beli kereta, ayah aku beli kereta, ambil gambar, tak tahu yang nombor plate tu ada kat situ, tak padam. Okay, so kita dah ibarat kita dah mengikat tali jerat ke leher kita sendirilah di dunia cyber ni. Okey, seterusnya, ni taktik musuh yang kedua, iaitu perangkap, kita sebut sebagai perangkap clone, okey, deepfake AI. Yang mana yang ni cikgu dah sebutlah tadi, okey, kita tengok pada wajah di sebelah kanan skrin tu, nampak seperti wajah manusia yang sebenar. Tapi ni tak adalah, ni cikgu buat kartun lah kan. Dia sebenarnya kalau bila dia clone ni, dia nampak macam betul. Okey, tetapi sebenarnya dia adalah clone digital. Yang mana kalau dululah penipu dia hantar SMS, dia minta nombor PIN. Tapi sekarang ni mereka guna AI, yang jauh lebih licik sebenarnya, yang mana mereka akan dapatkan bahan untuk buat clone pula yang sama, yang muka sama macam kita. So daripada video-video TikTok, Instagram yang kita dah muat naik tu, mereka akan mengambil identiti kita, video kita, wajah kita ni, dan dia akan latih AI menjadi kita. Okay, sama identiti dengan kita. So ambil perhatian sebab ini serius. Okay, ini adalah amaran daripada Agensi Keselamatan Cyber Negara, iaitu NACSA. Okay, NACSA dia punya singkatan. Dia adalah Agensi Keselamatan Cyber Negara, atau nama bahasa Inggeris dia National Cyber Security Agency. Ini amaran yang diberilah. Okay, yang mana amarannya adalah teknologi AI kita membolehkan musuh meniru suara dan wajah orang yang kita sayang untuk meminta wang kecemasan palsu. Ini samalah macam cikgu sebutkan tadilah. Okay, yang situasi anak accident, ayah kena tipu semua tu, itu sama jugalah. Pernah tak kat sini yang ada pengalaman macam ni? Tak pernah? Okey. Cikgu dah nampak yang siapa abang baju merah ni, Nadi Padang Pauh. Tak pernah, bagus. Okey. Harap-harap takkan pernah lah. Okey, seterusnya kita tengok taktik yang seterusnya.
Okey, taktik yang ketiga cikgu namakan kat sini jaring halimunan. Okey, apa dia jaring halimunan ni? Yang ini yang cikgu pun macam bila cikgu tengok-tengok balik kan, cikgu pun macam tersentak juga sebab kita dah biasa, kita kalau kita ada wifi free je kita nak guna wifi free. Yang itu yang kita tak sedar sebenarnya. Okey, ini taktik ketiga lah musuh yang dinamakan sebagai jaring halimunan, yang mana taktik ni dia sangat kerap menjerat kita tanpa kita sedar. Okey, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang golongan muda ni yang excited, kadang tu dia lah tak dapat nak bayar payment untuk kita punya data kan. So bila dah ada wifi ni excited lah nak guna wifi percuma. So bayangkan kita masuk ni sebuah kafe yang mungkin kafe terkenal. Okey, tiba-tiba kat skrin telefon kita ni muncul satu notifikasi lah. Notifikasi iaitu free cafe wifi, macam dalam slide tu, free cafe wifi. Disebabkan nak jimat kuota kita ni, data internet kita ni, ataupun mungkin tak ada data lah, okey, tak cukup, kita pun teruslah tekan connect. So yang ini yang kita kena hati-hati. Sebab apa kena hati-hati? Sebab ada bahaya yang tersembunyi yang kita tak sedar, yang mana penggodam ni, hackers ni, dia memang sengaja je, dia boleh sengaja cipta isyarat wifi percuma ni di tempat-tempat awam seperti di kafe, di pusat beli belah, okey. Banyak sebenarnya tempat-tempat awam yang mungkin dia buat. Okey, ibaratnya mereka ni seperti melontar mata kail. Okey, mata kail, kemudian dia menunggu ikan untuk makan umpan. Yang ikan tu siapa? Ikan tu kita lah. Okey, apakah kesan buruknya sebenarnya? Okay, segala mesej WhatsApp yang kita hantar, gambar yang kita muat turun, malah apa sajalah yang kita buat di bawah sambungan wifi percuma tu, yang itu yang akan di-trace ataupun dikesan lah oleh penggodam ni. Jadi dia seolah-olah dia dipancarkan terus secara tak langsung lah, secara langsung ke skrin penjahat cyber yang mungkin sedang duduk, dia minum kopi kat sebelah kita je. Mungkin kat cyber cafe tu, kat cafe tu, yang penggodam dia dekat sebelah kita je. Apa yang kita buat dekat skrin laptop kita ataupun phone kita tu akan keluar dekat skrin dia. So dia boleh nampak apa saja data kita kat situ. Okay. So sebabkan kita menggunakan wifi percuma dia. Dia macam ni balik skrin pada dia lah. So dia boleh nampak semua. Jadi pihak NACSA tu, okay, yang kita tengok tadi tu lah. Okay, yang mana telah mengeluarkan satu amaran lah, yang mana dia kata jangan terpedaya dengan wifi percuma, iaitu data peribadi anda adalah sasaran utama. Jadi kita kena hati-hati jugalah. Kena, kalau boleh lah memanglah kita nak guna wifi percuma. Cikgu pun kalau ada wifi percuma, cikgu prefer pakai wifi percuma. So apa yang kita boleh buat adalah kita pastikan itu adalah wifi yang betul-betul official, okay, yang disediakan oleh kafe tu. Kalau kita berada di kafe ataupun di tempat awam tu, kalau kita dekat shopping mall, make sure itu adalah wifi yang official bagi shopping mall tu. Okay. Ada soalan untuk ni? Tak ada Okey, seterusnya kita masuk kepada protokol pertahanan. Macam mana kita nak lindung diri kita? Okey, jadi yang pertama tu kita boleh tengok kat situ antivirus aktif menangkis serangga malware atau virus. Okey, jadi tadi kita dah tengok taktik musuh. Okey, kita masuk kepada protokol ni. Jadi setiap peranti yang kita gunakan ni kita mestilah lengkapi dengan dua elemen, antivirus aktif dan juga VPN aktif. Yang bagi antivirus aktif, okay, dia adalah sebagai pertahanan kita lah. Analogi mudah yang cikgu boleh bagi kat sini adalah antivirus ni dia ibarat satu pengawal keselamatan yang ada dekat pintu pagar rumah kita tu. Jadi tugas dia adalah untuk dia akan tangkis semua apa-apa saja yang berniat jahat seperti malware, okay, virus yang akan masuk ke dalam data telefon kita ataupun dalam komputer kita. So sebab tu pentingnya ada antivirus yang aktif dekat komputer kita lah. Okay, yang kedua adalah VPN. Apa VPN? Siapa tahu apa dia VPN? Stand for apa? Tak tahu kan? Ada yang tahu ke? Okay, VPN ni dia stand for Virtual Private Network. Okay, yang ini
pun tak kurang penting, yang mana fungsi VPN iaitu Virtual Private Network ni, dia menyembunyikan lokasi dan juga alamat IP. IP tu alamat website semua tu lah yang sebenar kita daripada radar musuh. Jadi kalau antivirus tu dia kawal keselamatan kita, VPN ni pula ibarat satu satu terowong rahsia lah di bawah tanah, yang mana apabila musuh cuba nak jejaki dari mana kita sedang melayari internet tu, dia nak tahu kat mana kita layari internet tu, jadi mereka tak akan nampak lah, mereka akan nampak jalan yang buntu, yang tak jelas, okay? Sebab adanya VPN ni, dia akan ubah lokasi digital kita ni ke negara lain. So lokasi sebenar tu dia orang tak nampak lah. So VPN ni pun antara yang boleh digunakan jugalah untuk melindungi kita dari segi lokasi, okay? Kita ni ibarat bila kita guna VPN ni, kita dah jadi macam halimunan, orang tak nampak, okay, kat mana kita berada. Alright. Seterusnya, berkenaan dengan protokol pertahanan yang kedua, iaitu cikgu sebut sebagai, yang ini sebenarnya banyak kali dah kita sebut, okay. Kod rahsia tahap ni iaitu melibatkan kata laluan lah, sebenarnya secara ringkas dia adalah kata laluan ataupun password. Okay, jadi kat sini kita tengok password yang kod lemah dengan kod omega ni kuat lah. Kod lemah Ali 123. Password apa lagi? Ada pula lah yang buat password, dia letak password adalah password. PASSWORD. Ada yang buat macam ni ke? Okay. Ataupun kod lemah yang lain, saya kucing. Itu adalah kod lemah, kata laluan lemah kalau kita tetapkan. Kita buat apa-apa account, kita guna kata laluan macam ni, ini adalah kata laluan pada tahap yang lemah. Jadi apa kata laluan yang betul-betul kuat yang kita sepatutnya guna? Contoh kod omega tu, kita menggunakan pelbagai karakter. Okay. Kita guna huruf besar, mesti kena ada huruf besar, kena ada huruf kecil, kena ada nombor, kena ada simbol khusus seperti tanda seruan ataupun tanda alias, okay? Ataupun tanda hashtag. Lambang dolar pun boleh kita masukkan kat sini. Jadi yang ini yang akan susah untuk digodam lah apabila kita gunakan kod yang ada pelbagai karakter ni. Itu yang sepatutnya. Tapi kita kadang-kadang kita takut kita lupa. Bila kita takut kita lupa, kita buat password yang sangat mudah macam di sebelah tu lah, Ali 123 tu. Okay, jadi kita kena hati-hatilah sebab password ni penting untuk menjaga data kita juga. Okay, kat bawah tu formula senjata kod, yang tu cikgu dah sebut lah tadi. Okay, so kita ada ujian, ujian simulasi. Yang ini cikgu nak semua boleh type lah dekat ruangan mesej tu. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini, antara A dengan B, pilih perisai yang tepat. Maksudnya pilih password yang mana yang sepatutnya untuk melindungi data kita, A ke B. Boleh type dekat ruangan mesej tu, kalau rasa A yang bagus, letak A. Kalau rasa B, letak B. Cikgu nak tengok. Jangan tiru kawan, walaupun boleh nampak jawapan kawan. Dua pilihan je. Siti Nurmalisa tulis B. Ada tak orang jawab A? Jangan tiru kawan pula, semua orang jawab B. Siti Zubaidah ada soalan ke? Angkat tangan. Okey, cikgu nampak ada 3 je ni orang bagi jawapan ni. Nadi Kampung Garangan B. Yang lain apa jawapannya? Wah, dia dah banyak dah. Okey, cikgu yang tak nampak. Alright, banyak. Okey. So, semuanya jawab B. Bagus. Okey. Kita tengok betul ke tidak? Betul ke B? Pergi sana pula. Betul. Okey. Tepat perisai kod dia. Yang ini yang kita nak kena guna berbagai karakter. Ni sebab baru belajar kan. Okey, next. Kita tengok pula soalan yang kedua. Ada soalan ke? Tak ada. Yang ni penerangan dia lah. Okey. Jadi kita masuk kepada yang seterusnya. Okey, kenapa kalau kita tengok pada protokol pertahanan tu berkenaan dengan mod penyamaran. Okey, mod penyamaran. Yang mana kita bergerak kejap
public, public awam dilihat oleh musuh penggodam dan juga bot. Yang ini berkenaan dengan dunia fizikal kita lah. Yang mana kalau kita, ibarat kita ni kalau kita ada barang kemas, senang cikgu bagi satu simulasi jugalah. Kalau kita ada barang kemas yang mahal kat rumah kita, adakah kita ni akan buka pintu, akan buka tingkap kita luas-luas supaya semua orang lalu lalang tu boleh tengok barang-barang kemas? Tahu tak barang kemas? Silap pula kalau orang Kedah sebut barang kemas. Ni apa, ada emas, ada banyak emas kat rumah kita, barang-barang kemas lah yang orang perempuan sepakai tu kan. Emas-emas yang kita pakai, gelang emas semua. Kalau ada banyak kat rumah kita tu, adakah kita nak buka je pintu, nak tayang dekat semua orang? Rasa-rasanya nak buat macam tu ke? Ni lah time ni lah nak tayang semua barang kemas yang ada. Time ni lah nak tayang semua perabot-perabot mahal dekat rumah. Itu dah tentu kita tak akan buat macam tu lah. Untuk keselamatan barang-barang kita kan. Tapi malangnya kalau kita lihat kat media sosial kita ni, apabila kita ada akaun Instagram, kita ada akaun TikTok, kita ada Facebook, kita berada dalam tetapan, kita akan letak dalam tetapan public awam. Faham tak? Ada tak yang letak private? Jarang kita nampak ada akaun TikTok dia letak private. Sebab dia nak orang tengok profile dia. So segala gambar, segala video, segala aktiviti yang kita boleh yang ada tu boleh dilihat oleh musuh kita, boleh dilihat oleh penggodam dan juga siapa-siapalah yang berniat jahat pada kita tu. Sebab kita letakkan tetapan kepada tetapan public. Ada ke yang tak letak public? Siapa kat sini yang ada akaun TikTok tapi dia tak letak pun public? Ada tak? Boleh angkat tangan. Ada tak? Ada je cikgu nak tahu. Ada ke? Ada yang buat dia sebenarnya dia nak buat tu bukan dia nak akaun TikTok tu bukan dia nak guna pun, dia nak tengok orang lain punya TikTok je. Ada yang buat macam tu, so dia pakai akaun private. Yang tu okey lah. Walaupun dia pun adalah stalker tapi okey lah. Alright, so kita sebenarnya wajib untuk kita letakkan tetapan akaun kita ni sebagai private. Ini cikgu gelak sikit sebab cikgu pun letak public. Yelah kita nak macam cikgu, akaun TikTok cikgu banyak share tentang murid cikgu punya aktiviti. So cikgu nak orang tengok, orang boleh kongsi untuk manfaat orang lain. Tapi kita kena tengok jugalah apa yang kita kongsi. Kalau nak buat public, kita janganlah kongsi benda-benda yang memang privacy ataupun yang melibatkan data kita lah. Dan kalau rasa macam banyak benda-benda yang agak privacy, so kita letaklah sebagai private. Jadi apa yang dekat sini adalah kita kena padamlah semua data-data dekat dalam akaun TikTok kita tu. Kalau ada nombor telefon, kalau ada alamat rumah, kita kena hati-hati bila kita masukkan video ataupun foto. Pastikan kita padam dekat kawasan tu lah yang ada data-data penting. Yang tu kena hati-hati. Bukannya cikgu nak suruh tukar terus kepada private. Kita kena hati-hati bila kita nak letak dalam public tu video-video ataupun gambar. Alright, protokol pertahanan yang keempat. Berkenaan dengan bersihkan jejak digital. Yang mana kalau kita lihat ni, pernah tak cikgu nak tanyalah sikit kat sini. Pernah tak kita terfikir kenapa lepas kita cari sesuatu barang, contohnya kalau dekat Shopee lah, kita cari, kita nak beli kasut sukan kan, tiba-tiba iklan kasut sukan bertalu-talu duk keluar dekat kita punya media sosial. Contohnya kalau macam TikTok, kita scroll, kita nak cari, nak beli kasut, kasut sukan jenama sekian-sekian. Lepas tu keluarlah macam-macam kasut. Kalau kita kata kita nak beli jam, keluar berbagai-bagai jenis jam. Pernah tak jadi macam tu? Rasa pelik tak? Diorang ni dengar ke? Kadang-kadang tu cikgu bercakap je dengan suami cikgu. Oh nak beli ni lah, rasa macam minat ni lah. Tiba-tiba keluar dekat ni. Bila cikgu buka je TikTok ke, cikgu buka je Facebook, cikgu keluar banyak iklan tentang tu.
Okay, baru cakap nak kata nak tengok rumah sewa, tiba-tiba keluar rumah sewa macam-macam. Okay, so itu berlaku sebenarnya, yang ini biasa berlaku kalau mungkin ada kat sini pun yang mengalami perkara yang sama, yang rasa macam magic lah device kita ni, phone kita ni boleh dengar kita. Tak, dia sebenarnya berlaku sebab apa? Sebab dalam kita punya device kita, dalam laptop kita, dalam phone kita ni, dia ada satu yang kita sebut sebagai cookies. Apa cookies tu? Bila dengar cookies tu, jangan pula kita rasa macam, biskut lah, biskut tu sedap. Ada dalam kita punya device. Bukan, itu bukan cookies tu, bukan cookies yang yang untuk dimakan tu. Ini adalah cookies yang ada dalam laman web kita. Okay, laman web kita ni semua ada cookies. Dia akan sentiasa follow kita. So dia akan baca tabiat kita, apa yang kita suka, apa yang kita suka layari dekat internet kita. Kemudian dia akan hantar iklan yang disasarkan. Yang kita nak tu lah. Dia sebab dia punya analogi, dia punya apa kita panggil algoritma dia macam tu. Jadi sebab tu kita kena sentiasa clear cookies pada kita punya website. Boleh tengok dekat setting tu dia akan ada lah bahagian apa privacy, kalau cikgu tak berapa nak ingat, carilah cookies tu, kita clear setiap kali kita guna website kita ni. So analogi mudah lah, bayangkanlah kita ni berjalan di atas lumpur, okay. Lumpur tau lumpur, okay. Bila kita berjalan atas lumpur, setiap laman web yang kita akan masuk ni dia akan tinggalkan tapak kaki kita. Macam dalam gambar tu, nampak tapak kaki kita. So dia akan sentiasa, penggodam kita ni akan sentiasa ikut tapak kaki kita untuk tahu apa minat kita, apa kelemahan kita, kat mana kita tinggal. Okay, itu secara digital lah. Alright, seterusnya. Ini protokol pertahanan yang kelima, iaitu kita nak naik taraf sistem kita. Yang mana kalau lihat di sini sistem lama, ada banyak lubang-lubang. Okay, itu sistem lama. Sistem baru, sistem ni dah dikemas kini. Dah kalis peluru nama dia. Okay, jadi ini cikgu nak relatekan lah pada yang mana kesilapan lah yang paling kerap kita lakukan. Okay, ni tolong angkat tangan angkat tangan, letak simbol angkat tangan tu. Berapa ramai kat sini yang selalu tekan butang, dah angkat tangan dah, tak sempat dengar soalan lagi. Okay, berapa ramai kat sini yang selalu tekan butang remind me later atau update tonight? Setiap kali telefon dia akan minta kemas kini perisian, dia akan keluar notification update, untuk update notification lah. Lepas tu dia akan minta sama ada remind me later ataupun buat sekarang lah, ataupun update tonight. Okay, ramai antara kita, even cikgu sekalipun, biasa kita akan macam malasan nak layan kan, kita klik saja remind me later ataupun kita update tonight. So sebenarnya ni adalah satu masalah juga sebenarnya, yang mana kalau kita lihat pada grafik tu, jika kita abaikan butang update ni, kita sebenarnya ibarat kita membiarkan perisai pertahanan kita ni berada dalam keadaan sistem yang lama. Sebab tu yang cikgu sebut sebagai sistem lama tadi. Yang mana penggodam ini dia akan sentiasa cari kelemahan lah. Dia akan cari taktik-taktik baru setiap hari. Apabila syarikat-syarikat gegasi macam Apple, Google, ataupun mungkin syarikat aplikasi yang lain, dia ada menemui satu taktik baru yang digunakan oleh penggodam ni, sebab itulah mereka akan cipta satu kita panggil perisai ataupun update yang terbaru lah. Sebab tu mereka nak kita update yang tu sebenarnya. Okay, so jika kita tangguh, kita remind me later, kita tangguh kita untuk kita nak muat turun ataupun kita nak update, jadi kita ni sedang masuk dalam ibarat satu medan perang cyber yang hanya menggunakan perisai yang lemah. Okay, itu yang penting lah, yang penting yang cikgu nak ingatkan kat sini, kita kena update terus kalau boleh lah. Jangan kita biar remind me later, sebab biasa cikgu pun kalau remind me later, bukan later dah, esok lusa sampai tulat kadang-kadang lupa. Okay. Okay, yang ni okay, kita nak tengok beberapa soalan lah. Okay, cikgu teruskan saja, ada soalan interaktif. Okay. Ini soalan dia. Kita cikgu mulakan dengan satu senario, okay, krisis cafe cyber.
Okay, misi pertama ini adalah berkenaan dengan krisis cafe cyber. Jadi kita tengok senario ni yang mana senario dia adalah ibarat ni lah, kita sedang berehat-rehat di sebuah kafe hipster yang popular. Tiba-tiba ada tawaran games. Tawaran game item ataupun gems permainan video yang sangat terhad. Cikgu tak tahu sebab cikgu tak main game. Okey, ini contoh lah. Okey, biasa anak-anak cikgu dia ada main game, dia tahulah ni. Okey, gems permainan video dia yang terhad dan kita perlu periksa baki bank dengan segera untuk membelinya. Biasa kalau kita main game, betul tak adik-adik, anak-anak yang duk main game, kalau kita main game Roblox ke apa, kita nak kena beli untuk update. Bukan ataupun nak kena beli karakter. Cikgu nampak Nadi Padang Pau tu, adik tu tengah geleng. Biasa main game apa adik? Adik kan anak-anak lah. Cikgu dah tua. Game apa main? Terus dia tutup dah. Nakib. Okey, Nakib pula. Nakib ada main game tak Nakib? Orang lain pula yang keluar kat depan cikgu. Okey, tak apa. Cikgu pun tak tahu sebab cikgu pun tak main game. Tapi itu yang cikgu rasa anak cikgu kadang-kadang dia nak beli, dia nak upgrade dia punya game, dia kena beli. Okey. Jadi apa yang masalah dia dekat sini? Masalah dia mungkin bila dia nak beli tu, kuota internet mobile dia ni dah habis. Okey. Dan bila kuota dah habis, tiba-tiba dia nampak ada free wifi laju ataupun dekat situlah. So data dia dah habis. Adakah, itu sebenarnya soalan dia. Adakah dia perlu sambung ke free wifi laju ni ataupun dia guna kaedah yang kedua, iaitu dia guna mobile data dia sendiri, dia belilah mobile data baru dan dipasang VPN. Yang mana satu dia kena ikut? Satu ataupun dua? Cikgu ulang balik soalan sebab tadi pening sikit kan. Soalan dia adalah dia nak guna game ni, dia nak beli karakter baru contohnya. So benda tu penting. Dia nampak ada free wifi laju tapi akaun dia dah tak ada dah duit. Jadi apa dia nak buat? Okey, dua. Okey, dua. Suhaimi cakap dua, dia Delisha kata dua juga. Ada lagi jawapan? Ada orang letak satu? Yang ni takkan lah. Tadi kan cikgu dah sebut jangan guna wifi. Okey, ini soalan Cepu Mas ni, tak Ci ni. Okey, kita tengok soalan lain. Betul tak free wifi laju? Tak, soalan dia tadi. Semua pakai dua kan? Betul. Jangan guna free wifi laju, guna mobile data sendiri iaitu kita pasang VPN. Okey, yang dia nak yang betul. Alright, good. Okey, seterusnya. Soalan yang kedua, misi yang kedua. Okey, apa yang senario dia? Okey, senario dia adalah suaranya sama sebiji macam kawan anda. Adakah ini benar? Okey, tiba-tiba kawan kita ni telefon, okey. Dia telefon, dia kata, apa ni kejap ini panggilan telefon. Sedang kita sibuk nak ulang kaji pelajaran, tiba-tiba telefon ni berbunyi. Dia kata ada panggilan daripada kawan baik kita sendiri. Dia kata dia dalam keadaan kecemasan, tolonglah pinjamkan duit segera dalam RM50. Katanya motosikal rosak. Jadi adakah yang pertama segera transfer duit sebab kasihan, ataupun yang kedua kita letak aja panggilan tu, telefon dia semula dan sahkan dengan ibu bapa dia. Ini pun soalan Cepu Mas. Okey. Dua. Ada letak satu? Segera transfer duit. Ini kalau letak satu ni yang tak tahulah. Habis dah duit dia rasanya. Dia asyik tolong kawan dia yang scammer je. Okey. Bagus. Tindakan yang bijak. Okey. Sentiasa sahihkan sebelum sebarkan. Okay. Yang tu melibatkan kewangan lah. Kita kena minta sahih. Apa-apa pun sekarang lepas ni biasanya Telegram yang jadi macam ni. Telegram kita dapat mesej daripada konon-konon kawan kita, tiba-tiba dia minta duit. Okay, tolong transfer sekian. Yang tu sebenarnya of course scam. Okay, yang menggunakan data kawan kita, profil kawan kita yang dah kena hack. Okay, yang ini mungkin ramai yang tak tahu sikit lah. Misi yang ketiga. Okay, ini simulasi yang ketiga. Kalau kita tengok pada tangkapan skrin ni, ini adalah IG story sebenarnya. Okay, ini ujian terakhir. Ini biasalah sebab baru je keluar result SPM.
Jadi cikgu tengok masa keluar result pun ramai yang kongsi result dia. Tambah pula yang dapat straight A tu. So disebabkan dia seronok sangat, bukannya tak betul, bukannya tak bagus. Of course lah bagus kan. Dia seronok sangat, dia kongsi terus tanpa dia sedar. Okey, kalau kita lihat kat sini, adakah tindakan ini betul ataupun tidak? Betul ke tidak? Tanda buat macam ni kalau betul, buat macam ni kalau tak betul. Sebab apa? Kadang-kadang cikgu tengok dia excited sangat nak kongsi sampailah nama penuh dia, nombor kad pengenalan semua dia kongsi. Okey? Yang itu tak betul Okey, yang itu kena hati-hati. Bukan tak bagi kongsi. Of course kita nak kongsikan kejayaan kita kan. Tapi kita kena tutuplah data-data yang peribadi yang kita kongsikan tu. So fikir baliklah yang taktik kita tadi tu. Pastikan data peribadi kita ditutup. Okey. So gagal bahaya sebab musuh kita ni dia akan tahu identiti kita. Okay, so tutuplah sensor kawasan-kawasan yang menjadi nyawa kita. Okey, kita kena kaburkan. Okey, roda keselamatan cyber. Ini cikgu sebut mata-mata ni sebab ejen Ali. Okey. So kita tengok roda keselamatan cyber yang ni macam kita nak recall balik lah apa yang kita dah belajar hari ni, apa yang cikgu dah kongsikan. So kita nak kupas balik lah lima teras satu persatu. Teras, ada 5 teras kat sini yang kita nak kenal pasti. Yang pertama adalah teras yang berkenaan dengan perisai, iaitu VPN dan juga antivirus yang menjadi perisai kita. So cikgu ulang balik lah. Okay, bayangkan peranti kita ni iaitu telefon kita, apa lagi? Komputer kita. Sekejap cikgu kena pangkah ni sekejap. Okey. Telefon ataupun komputer riba kita ni, okey, sebagai sebuah ibarat sebuah rumah lah. Kita kena bayangkan dia ibarat satu rumah. So antivirus ni adalah pengawal keselamatan untuk rumah kita ni. Dia bersenjata, dia akan berdiri kat pintu pagar rumah kita. Okey, dan jika adalah pautan-pautan ataupun apa-apa yang berniat jahat, ataupun file virus yang cuba nak selinap masuk dalam rumah kita, iaitu dalam WhatsApp ke, dalam email ke, pengawal ni lah yang akan terus membantu kita, melindungi kita. Dia akan tembak terus, maksudnya dia akan bunuh terus malware yang cuba nak masuk mencuri data kita. Manakala kalau VPN ataupun virtual private network ni pula, dia ibarat cermin gelap kita lah, cermin gelap pada kereta kita ni. So apabila kita keluar je dari rumah, kita gunakan internet di tempat awam seperti di cyber cafe ke, di lapangan terbang ke, VPN ataupun virtual private network ni yang akan menyembunyikan identiti dan juga lokasi kita. So musuh yang cuba nak tinjau, yang nak dapatkan screen kita, okay, apa yang kita nak buat tu, dia tak dapat buat lah. Okay, dia tak dapat nak scan kita punya screen tu sebab kita guna VPN. Okay, dia tak tahu kat mana lokasi kita pun. Okay, next. Teras yang kedua. Yang kedua adalah berkenaan dengan kata laluan ataupun kod cikgu sebut sebagai omega lah, kod omega yang kuat. Yang mana ini dia ibarat satu kunci mangga lah, mangga yang besar, kunci yang besar untuk rumah kita. Jadi ramai antara kita ni masih lagi menggunakan mangga-mangga yang cikai-cikai ni, yang plastik. Okay, yang tak berkualiti. Yang mana harga RM1.2 dia beli kat kedai DIY. Okey, seperti menggunakan nama sendiri lah, tarikh lahir atau nombor telefon. Okey, sebab kita letakkan mangga yang cikai, maksudnya kata laluan yang terlalu mudah untuk dikenal pasti. Macam tadi Ali 123. So penggodam ni yang ada perisian macam-macam yang hebat ni, dia senang nak pecahkan kata laluan kita yang terlalu mudah tu. So pastikan kita bina kod yang kuat lah, kata laluan yang kuat yang guna huruf besar, huruf kecil, nombor, simbol. Okay, ini cikgu ingatkan balik lah. Okay, yang ketiga adalah berkenaan dengan mod penyamaran, yang mana yang ini berkenaan dengan privacy social. Okay, bagi yang ini paling penting lah bagi kaki-kaki media sosial ni, kaki-kaki TikTok, ramai yang TikTokers ni, ini penting. Yang mana kita kena ada mod penyamaran, iaitu kita kawal siapa yang boleh lihat kehidupan kita. Bayangkan pada satu malam
kita ni, kita biar je tingkap dan langsir rumah kita ni terbuka luas untuk orang lain masuk, untuk orang lain tengok apa yang ada dalam rumah kita. Jadi yang tu yang kita tak nak lah. Jadi kita kena hati-hatilah. Kita nak berkongsi dekat TikTok, Facebook semua tu, hati-hati apa dia yang kita nak kongsikan supaya benda-benda yang privacy tu kita tak kongsikan di akaun public. Okay. Cikgu pasti ramai yang publickan akaun tu. So tak ada masalah, janji kita kena pastikan tak ada data yang kita kongsikan. Okey, seterusnya jejak halimunan, iaitu mana kita apabila kita nak melayari internet, okey, kita cari barang dekat Shopee katakan, okey, membaca berita ke, kita nak tonton YouTube, kita ni sebenarnya ibarat meninggalkan tapak kaki digital kita lah, okey, yang dipanggil sebagai cookies. Jadi syarikat-syarikat yang periklanan, yang penggodam ni dia akan guna jejak kita tu untuk ekori kita dengan kongsikan banyak lagi benda yang dia rasa kita minat. Dan akhirnya dia hantar, mungkin juga bersama-sama perkongsian tu dia hantar pula pautan phishing scam yang akan menjerat kita kat situ. So kena hati-hati juga dari segi tu. Make sure kita clear cache dan cookies daripada setting website kita tu. Nanti kita tengoklah juga kat setting website tu kat mana nak clear cache dan juga cookies. Okay, dan yang kelima, yang last lah, okay. Perisai baharu. Okay, ini adalah teras yang terakhir lah yang paling kita abaikan, yang mana berapa ramai yang kalau kat sini lah, cikgu nak tanya berapa ramai yang rasa macam rimah lah nak bila telefon kita ni asyik duk suruh software update. Kadang-kadang dalam laptop kita pun. Yang itu penting yang mana kita terus update, kalau boleh jangan tunggu macam cikgu sebut tadi lah. Alright, ada lagi kah? Ini dah yang tadi. Okay, last but not least, okay, walaupun kita dah pasang perisai yang kuat ni, kita mesti ingat satu realiti yang agak pahit sebenarnya. Okay, bahkan ejen-ejen yang hebat pun kadang-kadang dia terpedaya lah dengan taktik orang-orang yang hebat, yang macam kadang-kadang tu cikgu pun dah tahu dah benda tu, tapi cikgu mudah juga terpedaya dengan taktik-taktik scammers ni. Okay, jadi apa yang kita kena buat, kita jangan klik pautan scam yang kita sedar dia adalah penggodam. Okay, so apa lagi kita sebagai protokol kecemasan kita, okay, kalau kita lihat kepada bentuk piramid ni, yang pertama, kita jangan panik, okay. Jangan panik, jangan kongsi OTP. Kalau kita nak beli apa-apa, kadang-kadang tu nak gunakan internet ke apa kan, kita ada OTP, kod kat situ. Jadi jangan kongsikan kod OTP tu pada orang lain lah. So kadang-kadang tu apabila kita panik, otak kita dah tak boleh berfikir dengan waras, kita kena tarik nafas dulu. Jangan sampai orang tu, scammers tu, dia memang taktik scammers adalah dia nak desak kita sampai dia dapat kod digit OTP tu. Okay. So kena hati-hati, jangan panik, jangan kongsi OTP tu. Yang kedua, lapor kepada orang dewasa. Kalau bagi kanak-kanak, bagi remaja, okay, jangan simpan rahsia, kerana mungkin kadang-kadang dia dah kena dah scammers ni, macam anak murid cikgu tu dia dah kena scam. Tapi dia takut nak bagi tahu orang lain. Dia takut nak bagi tahu mak dia, takut kena marah. So kena bagi tahu ibu bapa atau guru, jangan rasa takut. Sebab penjenayah kita ni sangat sukalah mangsa yang berdiam diri, sebab dia dah tahu itulah kelemahan kita. Yang ketiga, tukar kata laluan dan hubungi pihak berkuasa, iaitu taliannya adalah 999, okay, ataupun aduan MCMC, supaya mereka boleh membekukan transaksi atau menyekat akaun scammers tu. Okay. Nak habis dah last slide kita untuk hari ni. Jadi inilah akhirlah, sebagai akhir ni cikgu bagi satu lencana lah. Maksudnya semua dah lepas dah tahu dah taktik-taktik scammers, dan juga dah tahu dah macam mana kita nak melindungi data kita daripada dihack ataupun digodam oleh penggodam ni, oleh